harga dia 49 corona. Okey, ni dia. Kita akan naik ke train yang best ini. Yes, tak ada orang. Train Copenhagen. Something out. Semua kawan-kawan duduk depan, tak nampak lagi. Nantilah ambil gambar dia orang. Okay. Wah, kita berada di Panda Burger. Oh, no. Stesen dia Kostaflaten. Okay, pause dulu. This is Bergen Norway. Tengok bandar dia, cantik weh. Wah, tengok rumah-rumah dia orang. Alamak, ramai orang pula dah. Hujan hari ni, hujan. Mau orang sini. Tengok rumah orang-orang sini cantik. Berbeza. Setiap negara yang aku pergi berbeza rumah, tengok. Cantik rumah dia. Oh, lawanya. Si ada house lagi. Ni apartment dia. Dan kita ke Bergen City. Dah sampai lagi. Tak. Cantik tak dia. Dia stesen dekat-dekat je. Kan? Adalah musim hujan, nak macam mana? Kita salah kita hujan. Restoran Vietnam. Buffet. 200 corona. 200 corona. Semua sushi yang boleh dimakan. Sushi yang boleh dimakan. Okay, banyak sushi yang boleh dimakan. Okey, terbaik. Setiap kali aku balik aku cari kau. Enggak, yang first time kita ada jumpa kan? Ada. Minta aku ke Yesus. Tapi satu kali aja baca lah. Macam mana mau Satu ingat? kali saja. Ya, Mas satu aja kan? Ya. Tapi dia punya panitia berapa? Ada ingat. Dia punya wasabi kurang padu. Kurang Padu. okey lah, takkan no. Oh, Tak pedas. Kita mau ambil sini. Hah? Come in here. Kimbo by one. I will come a lot. Ya tinggal kawin saja. Tinggal kawin. Tinggal kembang. Yo, nanti kami cari dia. Nanti ada. Ni cantiknya. Oh, ada benda. Dia tunggu di atas sana tu. Dia keluar di atas tapi mesinnya sudah tak ada kan? Iyalah. Nanti kami cari gambar. Cantik. Oh, lawa. Ni orang dia ni. Dah halil dah kereta dia. Dia kalut nak pergi ambil ke makanan.
Harbor. Look, painting up there. Wow. Oh, painting upstairs. Upstairs. Yeah. On the roof. Wow. Fish. Ikan ah. Woman with fish. Mana depan tu? Ni kalau kamu malam pun boleh naik beli. Nah, kalau dah masih Jalan kaki je. Nah, naik kan bayar tu nanti boleh. Tapi boleh jalan kaki. Tapi Jalan kaki. Jalan kaki dia tahu bukit. Makan 20 tahun. Ada 2 tahun eh. Macam macam nak berenang. dah ada macam dia. Lepas malam. Lepas malam dari kita. Laju betul budak tu bercakap kan? Kalau aku tanya kalau ada painting untuk grab. Apa? Oh, yang itu belakang. Okey lah. Jadi hari kita nak pakai apa? Gaya kau nak gaya kan ya? Dah hotel lah saya kau. Oh, you live in the hotel. Nah. Tengok bangunan ikonik dekat Bergen. Ini adalah bangunan ikonik Bergen. Bangunan lama. Itu cantik lah. Dia colourful dan dia ada miniature dia. Aku nak beli nanti. Dia ada dia punya bangunan kecil-kecil tu. Okay, miniature dia yang kecil. Structure dia. Aku nak beli. Memang lawa. Last time, Oh, last time we didn't rain. October. Okay, UNESCO. Marilah. UNESCO. UNESCO punya. UNESCO. Tanya. Wah. Berapa? Apa? Ni lah yang naik atas ni. Kamu dah turun dari ni tempat jual tiket tu. Oh, Tanya. 3 juga. Okay, okay. Atas Sekejap tu. ya. Kalau saya. Okay, jom. Tanya je. Ni adalah tempat yang nak pergi ke atas. Apa panggil? View. Tengok view yang lawa. Nampak gunung. Nampak apa? Nampak bandar sini. Okay. Sampai. Gondola. Apa ni? Train macam dekat Bukit Penang. Penang, Bukit Bendera. Tengok sunset. Sexy. Det heter, vi kaller det Norge, i Bergen kaller vi det apenesklekk. Det er sånn stykke vi kaller det for apenesklekk. Det har et latinsk navn, men det er tre, det ser ut som en gran. Men vi kaller det for apenesklekk. For det er så spilt. Apenesklekk. Altså for det Tengok bandar. Kita melihat bandar. Bergen. Ini adalah bandar Bergen. Di puncak atas. Mana sini? Mana Din? Din. Puncak atas Bergen. Bergen punya puncak. Oh, lawa Bergen. Seriously. Bergen punya puncak. Oh. Lawa. Breathtaking. Lawa sangat.
bandar dia. Okey. Ni itu pasar ikan dia yang famous tu. Pasar ikan dia yang famous. Jom lintas. Gitu je. Pasar ikan yang famous tu pasar ikan. Apa yang murah? Oh, banyak dia beli petang-petang dan dia. Take away, boil, no sauce. Like this. Oh, dia dah masak. Before I told you it's 1,900, right? Oh. Wah, tengok kanan weh. Wah, pak besar. Oh, salmon. Sedapnya. Salmon besar. Makan sini pun boleh. Sana. Oh, sedap ni. Macam boleh makan terus. Ni sushi. Dah nak muntah aku tengok sushi. Pasal ikan ni dia jual makanan terus. Dia macam boleh masak terus kan. Kau beli je, betul kau buat salad. Ni orang masakkan untuk kau.